Mu pulau. Boleh. Dia lelaki tau. Dia bini dua. Kacau dah lah kacau. Ni kacau dah lah ni. Cari pasal belakang dah ni. Bini dia tak tahu. Apa kau hukum dia? Bini tak tahu. Bini tamu tak tahu. Bini kedua tahu. Takut dua-dua tak tahu tak boleh kau. Faham? Jadi apakah hukum dia? Nikah yang kedua, soalan dia? Soalan dia, hukum lagi mana? Nipu bini ke? Ditipu bini tua. Bini tua. Lagi mana? Boleh ke tak? Boleh ke tak tipu bini tua? Bini dua, dia tak rayak ke bini tua? Dia tak rayak bini tamu tu. Tu soalan dia. Lagi mana hukum tu? Kita nipu. Okey. Kamu nanya. Tak apa. Hukum kahwin yang kedua tidak beritahu isteri yang pertama jika cukup rukun dan syarat sah. Cuma negeri-negeri di Malaysia ini berijtihad membuat hukuman dan peraturan. Kita kena taat juga ulul amri. Allah kata ati Allah wa ati Rasul. Betul tak? Taat Allah Rasul. Wa ulil amri kena taat juga. Apa ulil amri? Ulama dan kerajaan. Jika kerajaan buat undang-undang untuk kebaikan umat, wajib taat. Cuma walaupun sah perbuatan itu haram. Kalau di negeri yang tak benarkan kita menipu. Okey, katakanlah kita duduk pada negeri yang mengatakan sah berkahwin yang kedua tanpa pengetahuan si pertama. Sah, okey, memang sah. Dalam fiqh sah, tapi kerajaan pun benarkan juga. Hukumnya tetap haram juga. Kenapa? Kerana biasanya kalau tak menipu taklah. Haram sebab menipu. Menipu ni pahala ke boleh dosa? Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Berbohong itu mengheret kepada kejahatan dan dosa. Nampak? Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan bila kamu berdosa membawa kepada neraka. Bila kamu dak khabar isteri pertama, mu nak pergi rumah isteri kedua, mu nak kata ke mana isteri pertama? Memberbohong ke tak? Nipu lah. Sehari menipu satu dosa. Dah 10 tahun. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu wa man kasura saktuhu kasurat zunubuhu. Banyak menipu, banyak dosa. Wa man kasurat zunubuhu fannaru aulabi. Barang siapa sudah banyak dosa, go to hell. Layak masuk neraka. Lepas tu jangan tipu. Sebab apa kita akan kata nak pergi mesyuarat? Nipu dah. Nak pergi ngai. Dia kata. Dia buat. Dia tahu dia buat. Ngai. Nak pergi beli. Nak pergi tengok orang sakit. Lepas tu mati pula. Tengok orang mati. Nak pergi kubur. Nak pergi meeting. Overtime. Nak pergi Kuala Lumpur. Jumpa YB. Jumpa tu jumpa ni. Pelawak belaka. Dah 3 hari boleh skelo dosa. 30 tahun besar gunung dosa. Layak tak masuk syurga? Jadi jangan nipu. Kalau nak nikah royak. Balik ambil gambar bakal isteri kita. Main. Aku nak tunjuk kamu. Ni apa Roti nak. Ni belakang ni Facebook dia, nombor telefon, WhatsApp, Instagram, kilometriko, monogram. Ada sini belakang. Mu kenal ke tidak? Kalau mu tak kenal, aku tak nikah. Mu kenal, aku nikah. Tak kenal, tak nikah. Piung, dapat gambar. Minggu depan, gambar hak lain pula. Main. Kenal, tak kenal piung. Masuk 3 tahun, nikah dah bodoh. Tak lakat, aku nak larang dah. Nikah dah, serabut perut dah aku. Hari-hari duk tunjuk gambar. Tak, itu cara dia. Cuma, orang Puang ni, tak usah kata Kelantan, Terengganu sama saja. Sebab dia tak uri. Jarang sangat beri. Okey? Tak beri. Tak usah kata hak hidup, hak mati dah bangun. Dia mati dah bini, tutup dengan kain batik, ngaji Yasin. Nampak? Dengar kata nak bini, bangun congok ayat. Apa dia? Lari dengan tutup email tu mau. Dah, jangan kau puang. Dah.
Cuma malam ni kalau nak bini tak? Ada petua dia. Sanggup tak beri Riyal 10 sen? Beri kita. RM1 10 sen. Nak petua. Kita nikah yang kedua, bini tua senyap, tidak marah. Tunggu dia mati. Jadi belakang bawa dah. 10 orang rakyat, 10 kata jadi sungguh tak? Nah. Memang betul tak? Jadi cuma nak lambat nak tunggu mati tu, mayat ajak dah, biar mati juga. Dan wallahu a'lam.